ayam masak sambal hari ni. Masya-Allah. Ada sayur, ada sambal, ada ayam masak sambal, ada orange, ada timun. Jadi tuan-puan, ni menu hari ni. Alhamdulillah. Tuan-puan yang sedang merancang untuk makan makanan Melayu, boleh cari kami di kedai kami. Alhamdulillah. Kami bukan sekadar sediakan makanan-makanan Melayu, tapi makanan-makanan yang lain seperti nasi ambeng pun ada, nasi musyakal pun ada, insya-Allah taala. Nasi campur, tom yam di sini, dan pagi tadi alhamdulillah ada yang buat sabil. Alhamdulillah di Hotel Abrush Jaya Diriyah. Hampir 240 bungkus alhamdulillah pagi tadi saja. Jadi tuan-puan yang sedang lihat, hari ni malam ni dah masuk 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, hari di mana orang akan mula untuk masuk ke Mina untuk lepas tu pergi ke Arafah pula insya-Allah taala pada 9 Zulhijjah. Adapun ada ramai juga yang tak memilih untuk masuk ke Mina tapi masuk ke Arafah terus. Sebab Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan insya-Allah tuan-puan, selepas haji tuan-puan datanglah ke kedai kita di Rusaifah Al-Iskan sahaja. Tuan-puan boleh, kalau saya nak keluar macam biasa nak tunjuk kedai. Ya, panas. Sekarang ni kita sedang sediakan makanan untuk jemaah haji kita nak hantar Hattah ataupun stesen kereta api, dan belakang kita kedai kita. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan yang selepas haji kan, saya yang nak esok haji, macam ada saya buat video semalam, perbanyakkan doa pada hari Arafah. Khairul doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa ketika mana? Hari Arafah. Dan tuan-puan standby betul-betul doa-doa tuan-puan. Dan yang paling penting, habis dah haji nanti insya-Allah taala dapat hajjah mabruran wa sa'yan mashkuran, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Dan insya-Allah taala ada rezeki datang ke kedai kami, makan di kedai kami insya-Allah taala. Ada tom yam, ada bermacam-macam.